Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ni saya berada di satu rumah ni. Dia minta saya datang buat pemasangan lah untuk antena parabolik ni dengan cara yang betul. So kalau ikutkan kawasan sini memang ditutup, dilindungi bukit. So antena parabolik yang tuan rumah ni pasang ni dekat area sini. Untuk pengetahuan, kalau diikutkan pemasangan dia sebelum ni memang untuk rangkaian 5G tu sekejap ada, sekejap tak ada lah. Rangkaian 5G tu dapat, tapi masalah dia kawasan sini terlindung dengan bukit dan pokok-pokok lah. So kita hari ni datang untuk memperbetulkan balik lah dia punya pemasangan ni. Tuan rumah ni dia tak ada, so dia minta kami datang lah sebab dia tengah kerja. So kita tengok lah dia punya rangkaian dia ni macam mana. Kalau kita perhatikan dekat sini, untuk rangkaian 5G ni memang dia menggunakan modem daripada modem G10 ni. So kabel apa semua pun berselerak lagi. Untuk rangkaian 5G dia ni, kalau diikutkan dia kata kejap ada, kejap tak ada lah. So kita try on dulu, kita nak tengok dia punya rangkaian 5G dekat modem ni macam mana, dalam keadaan yang macam mana. So nanti kita akan cuba selesaikan lah masalah dia ni, yang dia dapat rangkaian 5G dia tu tak berapa nak stabil dia kata. Untuk modem wifi ni kalau kita tengok dah dapat kepada rangkaian 5G. So tak ada masalah. Masalah dia kata 5G tu lekat dengan tak lekat lah. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Sekarang ni dalam keadaan 5G yang dapat. So kita cuba try buat speed test lah. Kita nak tengok berapa speed test yang dia dapat. So SIM card yang dipakai adalah SIM card daripada U-Mobile, U-Home 5G. So untuk speed test kalau kita tengok sini tak ada masalah. Speed boleh pergi sampai ke 100 lebih Mbps lah. So kebiasaannya 5G memang boleh dapat speed yang macam ni. So masalah yang dihadapi sekarang ni 5G ni kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. So nanti time kita pasang nanti kita akan try tengok lah macam mana. Untuk upload pun dalam keadaan yang orang kata boleh diguna pakai lah, sebab kawasan pun dalam lingkungan memang dah terlindung dengan bukit, dengan pokok apa semua. So untuk 5G ni memang dapat, cuma kita nak memperkemaskan bagi dapat dia lagi stabil lah. Untuk rangkaian 5G tak ada masalah. So kita akan buat pemasangan. Untuk rangkaian 5G tuan rumah ni kalau diikutkan memang berwarna merah dekat NR RSRP tu. Yang tu yang buat 5G tu kadang-kadang hilang, kadang-kadang dapat signal. Yang ni salah satunya faktor dia, bila kawasan dah mula crowded sikit dia mula akan dapat kepada 4G. So 5G ni dalam keadaan sekarang ni masih dapat lagi tapi merah. So kita akan buat pemasangan lah. Kita akan buka balik antena yang dia buat pemasangan ni. Kalau diikutkan tempat yang dia buat pemasangan ni agak lembut. Risiko dia tu bergoyang tu yang salah satu faktor dia pun boleh jadi juga 5G tu hilang-hilang. So kita buka dulu apa semua dan nanti kita akan buat pemasangan yang bagi kemas sikit lah. Untuk jarak tower 5G dekat rumah ni tak jauh. Lebih kurang dalam 1 kilo pun tak sampai, 807 meter. Cuma dia terhalang sahajalah dengan kedudukan antena. So kita akan buat pemasangan yang baru dan nanti kita akan cuba dapatkan untuk rangkaian 5G yang elok, yang stabil untuk tuan rumah ni. Okay, buah grip player ni. Untuk antena parabolik ni saya dah siap setting. Kalau kita tengok signal dia tu pun tak berapa nak cantik sangat lah, tapi lebih elok daripada yang sebelum.
Untuk merah yang panjang RSRP NR tu pun dah mula berkurangan lah. So yang tu je lah yang paling okey, sebab kawasan dia terlindung dengan pokok-pokok dan bukit-bukit apa semua. Yang tu yang menyebabkan dia punya signal tak boleh nak dapat yang okey, tapi dalam keadaan yang stabil lah. Untuk speed test yang kita dah buat sekarang ni, speed pun dah boleh pergi sampai ke hingga 200 lebih Mbps. Dalam keadaan yang memang kata dah cukup okey lah untuk kawasan yang macam ni. Untuk upload pun ada peningkatan, so dah tak ada masalah lah. Tuan rumah kalau diikutkan sebelum ni 5G dia tu pun dapat lebih kurang dalam 1 minit 2 saja. Tu pun speed dia kadang-kadang tinggi, kadang-kadang memang tak dapat langsung, dan kadang-kadang dia pergi kepada 4G. Dan sekarang ni dah mula dalam keadaan yang stabil. Selesai untuk tugasan kita hari ni. So yang mana yang nak buat pemasangan untuk antena, untuk cek signal apa semua, boleh pergi dekat saya punya link description, ada saya punya nombor telefon. Yang mana yang ada sosial media seperti Facebook dan TikTok, boleh follow saya dekat sana. Dan yang mana yang dah subscribe saya punya channel, terima kasih banyak-banyak. Kita berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye-bye.